Hai, Assalamualaikum pagi. Ini bersama saya lagi Zuhair daripada I'm Home Property. Kita berada di Rau Pahang. Di belakang saya adalah satu projek daripada I'm Home Property. Kita selesai bina. Alhamdulillah kita pun dah buat serahan kunci bersama tuan rumah Encik Syukri. So juga kena tonton lah video satu lagi. Kita dah review dan juga kongsikan testimoni. So sekarang kita nak tunjuk you guys hasil pembinaan Dahlia Type B. Berapakah ukuran dia? Kalau ukuran untuk Dahlia Type B lah 20 x 46. Total lebih up adalah 920 kaki persegi untuk Dahlia Type B. Jom saya juga guys bawa tonton video rumah ni. Jom follow. Okey, seperti biasa kalau package Dahlia kita akan ada satu porch untuk parking kereta. So, kalau you guys tak nak buat parking kereta, you guys boleh buat laman ataupun sebagai beranda. You guys boleh pasang pagar dan boleh buat tile kat sini. Kalau tak nak buat parking kereta lah. Untuk rumah ni ada penambahan sikit pada tuan rumah, iaitu dia lebarkan sikit untuk bahagian ruang tamu ni sebanyak 2 kaki. Dan juga dia upgrade kepada 1,5 daun untuk pintu hadapan. Okey. Jangan risau, color you guys boleh pilih sendirilah. Macam rumah ni tuan rumah untuk ambil color biru dan juga kelabu. Assalamualaikum. So you guys masuk je terus kepada kita punya ruang tamu dan juga dining area kita. Okey, untuk ruang tamu dan juga dining area kita adalah 18 x 12 kaki. Dia punya besar untuk bahagian ruang tamu. Untuk tiles, kita menggunakan tiles 1 x 1 untuk keseluruhan rumah. Tiles pun you guys boleh pilih sendiri. Tiles nak design macam mana dan sebagai color apa. Okey, kita berikan ruang tamu. Jom kita terus masuk ke bahagian master bedroom. Bersaiz 10 x 14 kaki untuk saiz master bedroom. Ketinggian rumah ni daripada lantai ke ceiling setinggi 10 kaki. Seperti biasa, master bedroom semestinya kena ada satu tandas. Inilah tandas untuk master bedroom yang berukuran 6 x 4. Lengkap dengan aksesori toilet, sinki, shower dan juga jamban untuk kita punya bahagian tandas. So rumah ni ada 3 bilik, 2 bilik air. Terus masuk kepada bilik nombor 2 dan juga 3. Dia bersebelahan. Okey, ini adalah bilik nombor 2 yang berukuran 10 x 10. Cantik kan rumah ni, simple sahaja untuk kita punya Dahlia Type B ni. Cantik. Okey, seperti biasa bila kita ada 2 bilik, kita akan ada satu tandas di bahagian tengah. Untuk tandas yang kedua yang bersaiz 6 x 4 kaki, lengkap sekali dengan tiles. Cuma untuk tiles kita punya ketinggian adalah selamat setinggi 5 kaki. Kalau rasa nak tambah, nak penuhkan tandas dengan tiles, boleh, tak ada masalah. Cuma kena ada penambahan harga sikit lah kat situ. Okey, kalau tak nak, let it be macam tu. Cantik dah. Ni bilik yang ketiga yang bersaiz 10 x 10 juga. Kalau kata nak duduk rumah ni berempat, berlima tiada masalah. Cantik untuk bahagian kita punya dapur. Bilik nombor 3. Di sebelah bilik kita terus kepada ruang dapur. Jom boleh tengok kat sini kita punya ruangan dapur. Lengkap dengan tabletop dan juga sinki. Tabletop pun you guys boleh pilih nak tile macam mana, design macam mana dan sebagainya. Lengkap dengan sinki. Okey, cantik kan? Inilah package Dahlia Type B. Okey, untuk package Dahlia ni kita gunakan atap Eurobond. Cantik, seakan-akan atap genting. Okey, untuk siapa-siapa yang tak tahu, kita di I'm Home Property ni kita cover seluruh semenanjung Malaysia, insya-Allah. Either you guys duduk di Melaka ke Johor, Negeri Sembilan, Perak, insya-Allah kontak saja kita. Saya dengan tim I'm Home akan bantu you guys untuk bina rumah atas sendiri. Jangan lupa dapatkan Dahlia Type B. Assalamualaikum.